Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurhanisa binti Senin daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Pada hari ini akan membentangkan hasil kajian penyelidikan kami yang bertajuk Faktor Pengalaman Kehidupan dalam Penolakan Etis terhadap Konsep Keadilan Tuhan, analisis berdasarkan pengalaman NGO Islam. Jadi sebagai latar belakang, pertama sekali perlu kita fahami dalam kajian ini, kajian tertumpu kepada golongan etis yang menolak konsep keadilan Tuhan, iaitu disebut sebagai teodisi. Okey, berasaskan kepada teori ataupun masalah kejahatan yang menjadi hujah utama golongan etis dalam mempertikaikan konsep keadilan Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan masalah kejahatan? Seperti penderitaan, seperti natural evil dan juga moral evil, iaitu kejahatan tabii dan juga kejahatan moral. Kejahatan moral seperti kes pencurian, kes rasuah dan sebagainya lah. Manakala tabii pula, kejahatan tabii seperti berlaku bencana alam, berlaku banjir dan sebagainya, ataupun penderitaan kesakitan. Jadi secara asasnya kita faham bahawa golongan etis terdapat sebahagian golongan etis yang keluar daripada ajaran agama, sama ada agama Islam ataupun agama lain. Dalam kajian ini khusus kepada ajaran Islam, bukan kerana atas faktor intelektual tidak dapat menerima kewujudan Tuhan atas dasar hujah sains, tetapi adalah berdasarkan kepada interpretasi mereka terhadap penderitaan, terhadap unsur-unsur tabii, seperti bencana alam, banjir dan sebagainya. Kerana pada pandangan mereka mengatakan bahawa bagaimana Tuhan sebagai satu entiti yang adil, yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kasih sayang yang sempurna, tidak dapat menghentikan bencana alam, tidak dapat menghentikan penderitaan kesakitan yang dihadapi oleh seseorang. Jadi perdebatan teodisi lazimnya menumpu kepada hujah intelektual, sedangkan pengalaman kehidupan juga berperanan besar. Pengalaman NGO Islam berinteraksi secara langsung dengan golongan etis menjadi semua penting untuk memahami persoalan ini. Jadi dalam kajian ini kami menumpukan tentang bagaimana NGO Islam sebagai pengamal dakwah berinteraksi dengan mereka dan mendapati faktor-faktor pengalaman hidup ini sebagai salah satu faktor dalam yang mencetuskan kesangsian terhadap kewujudan dan keadilan Tuhan. Jadi objektif kajian ini adalah untuk mengapasti faktor pengalaman kehidupan yang mendorong penolakan etis terhadap konsep keadilan Tuhan, serta menganalisis bagaimana pengalaman tersebut membentuk persoalan terhadap sifat keadilan Tuhan dan memahami pengalaman kehidupan golongan etis melalui perspektif pengamalan NGO Islam dan bagaimana ia memberi implikasi terhadap pendekatan dakwah dan intervensi. Jadi secara keseluruhannya kita dapat lihat bahawa kita nak melihatlah kajian ini adalah bertujuan, ataupun kertas kajian ini secara khusus bertujuan untuk melihat bagaimana pengalaman hidup itu menjadi antara faktor yang mencetuskan penolakan golongan etis terhadap keadilan Tuhan. Metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menerusi temubuan secara berstruktur, dan dianalisis datanya menggunakan analisis sistematik, dan juga fokus kajian adalah kepada pengalaman individu etis menurut perspektif pengamal NGO Islam, termasuk faktor pengalaman kehidupan yang mencetuskan persoalan terhadap konsep keadilan Tuhan. Okey, baiklah. Jadi kita terus pergi kepada dapatan kajian kami. Terdapat 3 tema utama dalam kajian kami. Okey, yang pertama adalah daripada pengalaman hidup itu, pertama adalah merujuk kepada krisis kehidupan.
Seperti contoh petikan daripada yang hasil temubual kami menunjukkan terdapat daripada pengalaman NGO, mereka sering berhadapan dengan golongan etis yang mengatakan seolah-olah apabila mereka menghadapi krisis kehidupan, mereka mula mempersoalkan tentang kewujudan Tuhan. Seperti peristiwa besar seperti kematian orang yang tersayang, kehilangan orang yang tersayang, perceraian dan kegagalan akademik ataupun kerjaya yang menyebabkan tekanan emosi mendalam. So, krisis ini sebenarnya secara tak langsung dia mendorong individu untuk mempersoal tujuan kehidupan mereka dan kewujudan Tuhan secara tidak langsung. Jadi individu ini mula untuk mencari makna dan ketenangan tetapi tidak ditemui dalam kepercayaan agama kerana seolah-olah ianya bertentangan. Terdapat pertentangan di antara kewujudan Tuhan dan juga penderitaan yang mereka hadapi. Seolah-olah Tuhan yang berkuasa tidak mampu untuk menghentikan penderitaan yang mereka hadapi. Seterusnya, tema yang kedua adalah pentafsiran terhadap kejahatan. Bila mereka dah lalui krisis kehidupan itu, secara tak langsung mereka mentafsirkan penderitaan yang mereka sedang hadapi. Sebagai contoh, petikan daripada informan kami, hasil temubual, terdapat sebahagian ataupun beberapa individu mungkin yang mempersoalkan. Dia kata, saya lihat budak kecil dirogol, orang baik susah manakala penjahat hidup senang. Jadi di situ mereka cuba untuk mentafsirkan kejahatan dan penderitaan yang berlaku di sekitar mereka. Bila mereka menyaksikan sendiri dan mengalami pelbagai bentuk kejahatan dan ketidakadilan, maka di situ timbul persoalan utama, jika Tuhan Maha Adil, Maha Berkuasa, mengapa kejahatan dan penderitaan masih wujud? Jadi secara tak langsung mereka mentafsirkan keadilan ditolak kerana dianggap tidak selari dengan realiti kehidupan. Okey, terus kepada tema yang ketiga, iaitu yang membawa kepada kekecewaan terhadap Tuhan. Apabila mereka berdoa, tapi doa mereka tidak dimakbulkan, dan ataupun hasil daripada doa mereka itu seolah-olah dianggap tidak sesuai dengan apa yang mereka doakan. Seterusnya, mereka merasakan ditinggalkan dan tidak didengari, berasa dimanipulasi oleh agama atau janji ganjaran akhirat. Maka semua ini bertukar daripada interpretasi yang negatif tadi kepada kekecewaan yang menjadi marah ataupun merajuk jauh hati dan akhirnya menolak kewujudan Tuhan. Okey, contoh hasil temubual petikan hasil temubual kami, saya berdoa bertahun-tahun tapi tiada apa yang berlaku. Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Jadi daripada situ mereka ni menolak, individu itu menolak kewujudan dan keadilan Tuhan. Jadi kalau kita lihat hasil daripada dapatan tadi, kita akan lihat dia bermula daripada pengalaman pahit ataupun persekitaran mereka, ketidakadilan yang berlaku di persekitaran mereka. Jadi timbul persoalan terhadap keadilan, kasih sayang dan kekuasaan Tuhan. Maka berlakulah pergelutan spiritual dan krisis kepercayaan di situ. Spiritual and religious struggles. Okay? Dan seterusnya, keraguan terhadap kepercayaan agama. Timbul juga keraguan, doubt terhadap doubt struggles, terhadap persoalan-persoalan yang tidak terjawab ini menimbulkan keraguan terhadap konsep-konsep ataupun terhadap prinsip-prinsip asasi Islam. Dan akhirnya sekiranya persoalan ini tidak dapat dijawab, maka dia membawa kepada penolakan kepercayaan agama yang selanjutnya dan seterusnya membawa mereka kepada pemikiran etis. Okey. Jadi kalau kita lihat bagaimana setiap ujian dalam konteks Islam, kita melihat ia sebagai ujian, tetapi apabila ujian itu membawa kepada interpretasi yang negatif, maka dia hasilnya akan membawa kepada penolakan agama. Kalau ujian itu membawa kepada positive religious coping, positive coping, maka dia akan membawa kepada ketenangan jiwa.
secara tak langsung meningkatkan kebergantungan kepada Tuhan. Tetapi kalau sekiranya negative coping, dia akan melihat bahawa seolah-olah Tuhan itu sebagai penghukum, tidak adil, dan dia akan rasa keseorangan lah. Secara tak langsung kalau kita lihat ini adalah bagaimana secara umumnya hasil dapatan kertas kerja ini. Kalau kita lihat apa yang menjadi trigger adalah pengalaman kehidupan negatif membawa kepada ultimate meaning struggle, krisis makna. Seterusnya langkah yang kedua adalah divine struggle, konflik ketuhanan, cuba untuk mempersoalkan tentang Tuhan. Yang pertama tadi dia menginterpretasi penderitaan yang dia hadapi itu dan gagal bertemu dengan makna yang dicari. Lalu dia membawa kepada konflik ketuhanan dan akhirnya membawa kepada krisis keraguan. Dan akhir sekali sekiranya tak dapat juga jawapan daripada persoalan-persoalan dan keraguan yang timbul, maka membawa kepada deconversion ataupun mereka ini, individu ini akan meninggalkan agama. Okey, baiklah. Ini pun secara keseluruhan kalau kita lihat pengalaman kehidupan tadi membawa kepada religious and spiritual struggle, RSS, dan seterusnya membawa kepada kita lihat daripada struggle ini, sekiranya coping, dia ada positive coping, maka dia akan bawa kepada kebaikan lah, kepada mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kalau negatif religious coping, dia akan menjauhkan kepada Tuhan, daripada Tuhan, dan seterusnya menolak konsep keadilan Tuhan. Okay, secara kesimpulannya, kalau kita lihat implikasi daripada kajian ini, yang pertama, pendekatan dakwah perlu memahami latar belakang pengalaman individu. Sekiranya kita berhadapan dengan golongan etis, maka kita harus memberikan respon yang empatik, melihat kepada latar belakang dia lah, kena tahu secara holistik bagaimana untuk menggunakan pendekatan apa supaya mereka ini tidak berjauh hati dan terus dan kita dapat memberikan respon serta menjawab persoalan-persoalan yang mungkin mereka belum lagi jumpai. Bukan sekadar hujah intelektual, tetapi memberikan mereka rasa comfort dan empathy lah, supaya mereka dapat bertemu dengan jawapan yang sebenar berkaitan dengan keadilan Tuhan. Okey, dan secara tak langsung dia mengukuhkan jalan NGO Islam dan kerjasama pelbagai disiplin amat diperlukan, iaitu antara ahli psikologi, kaunselor dan juga agamawan dan juga pengamal dakwah. Secara kesimpulannya, pengalaman kehidupan memainkan peranan penting dalam membentuk persoalan penolakan etis terhadap konsep keadilan Tuhan. Faktor utama yang dikenal pasti adalah terdapat 3 lah: krisis kehidupan, pentafsiran terhadap kejahatan dan penderitaan, serta kekecewaan terhadap Tuhan. Seterusnya, pengalaman pahit penderitaan, ketidakadilan dan krisis hidup mencetuskan persoalan tentang sifat Tuhan, keadilan, kasih sayang, kekuasaan sebelum berkembang menjadi keraguan bahkan penolakan terhadap agama. Justru itu, pendekatan dakwah dan intervensi perlu holistik, berasaskan empati, mengintegrasikan aspek psikospiritual, intelektual dan teologi, serta mengambil kira konteks pengalaman individu agar lebih berkesan dan menangani persoalan teodisi dan memulihkan keyakinan terhadap Tuhan. Sampai di situ sahaja. Saya berharap kajian ini dapat memberi manfaat secara umumnya kepada masyarakat atau yang mempunyai keraguan terhadap kewujudan Tuhan dan keadilan Tuhan. Okey, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.